Pergaulan bebas. Maksud pergaulan ialah proses bergaul, manakala maksud bebas ialah terlepas dari ikatan. Jadi, maksud utama bagi pergaulan bebas ialah proses bergaul dengan orang lain di mana terlepas dari ikatan yang mengatur pergaulan. Pergaulan di antara lelaki dan perempuan yang tidak terkawal akan mendatangkan banyak kesan buruk kepada masyarakat dan individu. Hal ini menyebabkan mereka jauh ketinggalan dari aspek kerohanian dan akhlak. Mereka yang terlibat dalam pergaulan bebas ini dibimbangi kerana sikap yang terlalu terbuka, di mana mereka berkemungkinan akan terjerumus dalam menjalinkan hubungan di luar tabi'i. Pengawasan ibu bapa yang longgar turut menjadi salah satu punca kepada pergaulan bebas. Ibu bapa yang terlalu sibuk atau tidak mengambil berat terhadap aktiviti anak-anak memberi ruang kepada mereka untuk bergaul tanpa kawalan dan bebas. Sebagai contoh, ibu bapa memberi keizinan kepada anak-anak untuk keluar lewat malam bersama rakan berbeza jantina. Pengaruh rakan sebaya juga punca berlakunya pergaulan bebas. Dorongan atau ajakan rakan yang terlibat dalam pergaulan bebas ini menyebabkan seseorang mudah terikut-ikut kerana mahu diterima dalam kumpulan. Fenomena FOMO, Fear of Missing Out, mempunyai kaitan rapat dengan pergaulan bebas, terutamanya dalam kalangan remaja masa kini. Rasa takut tertinggal daripada aktiviti sosial atau trend semasa menyebabkan ramai remaja sanggup bergaul tanpa batas bagi mendapatkan penerimaan rakan sebaya. Hubungan percintaan yang bebas dan terbuka mempunyai risiko seperti kehamilan luar perkahwinan. Dalam situasi ini, pasangan yang tidak ada pegangan agama yang baik akan bersikap tidak berperi kemanusiaan sehingga sanggup meninggalkan anak yang baru lahir di tempat-tempat awam seperti tandas, tong sampah dan tepi longkang. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Imran yang bermaksud, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Merekalah orang yang beruntung. Ayat tersebut menjelaskan tentang kepentingan dan peranan seorang anggota masyarakat melalui konsep saling berpesan antara satu sama lain. Jadi, ayo kita mencegah dan menjauhi pergaulan bebas. Sekian, terima kasih.